Okey, Assalamualaikum. Saya harap hari ini apa, dengarlah slide ni. Hmm, Jap saya buka jap. Right, okey. Saya harap boleh nampak. Okey, kita ini adalah topik pertama kita lah kelas kita yang pertama. Kalau kita online kan sebenarnya subjek ni tak boleh online, dia kena fizikal. Right. Okey, kita nak mulakan tentang pengenalan penyelidikan. Okey, pendidikan ni adalah satu pengkajian yang mengaplikasikan di mana kaedah saintifik untuk menyelesaikan suatu masalah pendidikan dalam bidang tertentu. Okey. Maksudnya, pernah dengar kan perkataan penyelidikan itu apa? Orang buat research tentang suatu isu, cari research ini pengakhirannya kita akan mendapat satu data atau maklumat baru. Kan kita sebenarnya kita tak tahu, macam ada benda yang kita tak tahu, tapi kita nak tahu. So, bila kita nak tahu, kita cari-cari maklumat daripada orang yang pernah buat, tak ada kan. Jadi kita kena buat sesuatu research, penyelidikan sendiri untuk dapatkan jawapan sebenar, untuk dapatkan apa yang kita perlukan. Okey? And then, kalau kita tengok dari aspek penyelidikan dalam pendidikan, yang pertamanya ada beberapa bidang lah dalam pendidikan yang kita boleh explore, yang boleh kita jadikan sebagai tajuk penyelidikan kita. Bidang-bidang dalam pendidikan. Antaranya ialah perancangan dan pentadbiran pendidikan, kurikulum, pengurusan bilik darjah, kaedah dan strategi pengajaran dan pembelajaran. Selain itu, kos efektif, kurikulum, dasar dan polisi, sistem pelaksanaan, proses pengajaran, latihan perguruan, disiplin dan pengurusan sekolah. Itu antara bidang-bidang dalam pendidikan yang kita boleh explore untuk buat sebuah research ataupun penyelidikan. Right. Okay. Penyelidikan ini merupakan satu bidang, kalau kita dalam bidang pendidikan pendidikan ini satu bidang yang dikatakan sains sosial, di mana bila disebut sains sosial, dia research dia mengkaji tentang tingkah laku manusia. Tingkah laku manusia. Macam mana manusia tu, sikap-sikap manusia itu terhadap suatu isu, perubahan tingkah laku manusia. Bila kita buat research, something new yang kita apply pada manusia tu, kita nak tengok feedback dia macam mana. Okay. Bila kita tengok tentang pendidikan yang dihubungkan dengan sains sosial ini, ada beberapa ilmu lah ada beberapa bidang, iaitu ilmu sosial, kita boleh buat dalam ekonomi, politik, agama, budaya, bahasa, etnik dan falsafah. Okay. Yang itu dikatakan sains sosial. Apa tadi? Pengenalan pendidikan. Pendidikan dalam pendidikan adalah mengkaji tentang tingkah laku manusia. Okay. Antara tujuan-tujuan penyelidikan, kita mestilah ada sebab kenapa kita nak buat research lain daripada memenuhi keperluan khusus. Okay. Kita nak ambil sem depan ni kajian ilmiah kan. Okay. Bila kita kajian ilmiah, kita nak lulus, nak grad, kena buat kajian ilmiah. Okay. Selain daripada itulah. Okay. Selain daripada itu, tujuan pendidikan ini, dia ada orang ada orang yang suka sangat buat research. Suka sangat buat penyelidikan. Okay, orang tak suruh dia buat penyelidikan pun, dia suka buat. Ada orang dia tak suka buat penyelidikan. Kenapa? Sebab penyelidikan ini mempunyai satu tempoh yang panjang. Dia merupakan satu progres. Progres ataupun ada step-step tertentu yang kita nak, yang kita perlu lalui untuk mendapatkan hasil dapatan kajian kita tu. Okay, ada orang yang berminat buat research, dia suka apa? Dia suka flow dia tu. Proses dia tu dia suka. Ada setengah orang dia rasa research itu menyusahkan. Kenapa kena buat research? Proses dia panjang, kena kaji tu, kena baca artikel banyak semua kan. Okay. Itu ada dua jenis manusia lah yang suka dengan research, yang tak suka dengan research kan. Okay, kalau tanya pada saya suka research. Right? Saya suka belajar something new. Proses tu, saya sangat menghayati proses buat sesuatu research tu. Okay, hasil dapatan saya tak kisah. Kadang-kadang hasil dapatan tu tak menepati jangkaan kita pun.
Kita nak kata macam ni, tapi bila kita buat research, collect data, semua interview dan sebagainya, tapi tak sama apa yang saya harapkan jawapannya. Okay, saya the end product, I'm not the concerned about the end products. Okay, I just concerned about the flow of the process of the research itu sendiri. Okay. Okay. Kalau kita tengok dari sebagai aspek general umumnya, setiap penyidikan yang dijalankan oleh seseorang itu mempunyai tujuan tertentu. Bergantung pada motif pendidikan dan juga disiplin ilmu yang dikuasai. Okay, bidang kita pendidikan awal kanak-kanak. Jadi, research kita mesti berkisar tentang pendidikan awal kanak-kanak. Ada orang tanya saya, pendidikan khas boleh ke? Pendidikan khas walaupun kita belajar, ada subjek kita kan, pendidikan khas, tapi itu bukan bidang kita secara sebenarnya lah, okay, itu bukan bidang kita. Kalau di universiti lain, terutama di UC, pendidikan khas dia ada bidang tertentu. Bermakna dia separate dengan pendidikan awal kanak-kanak. Kan, pendidikan khas ni besar, ada yang masalah penglihatan, pendengaran. Kita belajar secara general saja. Kita tak belajar spesifik kepada satu bidang. Okay. Pendidikan khas ini bukan tergolong dalam pendidikan awal kanak-kanak. Kalau kita tengok PPKI di sekolah, pendidikan khas tu kelas pendidikan khas di sekolah, dia bukan terdiri pada kanak-kanak prasekolah saja, tapi sampai umur 18 tahun. Dia bukan bidang kita. Ingat, bidang kita adalah kanak-kanak daripada lahir sehingga umur 6 tahun. Itu adalah bidang pendidikan kanak-kanak. Jadi, penyelidikan yang kita nak buat adalah dalam bidang kita. Pendidikan kanak-kanak. Okay. Kenapa kena buat research? Sebab tadilah saya cerita tadi, sebab kita tak tahu something. Kita tertanya-tanya, kenapa jadi macam ni, kita tak tahu. Kita tak pasti. Tak tahu kenapa benda tu boleh terjadi. Jadi, atas rasa tidak tahu, tak puas hati sebab kita nak cari something, jawapan, atas sebab itulah, atas dasar itulah kita melakukan sesebuah penyelidikan. Okay. Pengaji ni dia tak boleh, tak boleh lah dia nak jawab. Agaknya macam ni. Okay, no. Agak-agak pendapat sendiri tak valid dalam sesebuah research. Dia kena melalui proses cari data, collect data dan sebagainya, barulah hasil dapatannya itu adalah sah. Okay. Kenapa tak boleh guna pandangan sendiri? Okay, kerana pandangan sendiri kita ni dipengaruhi banyak faktor-faktor luar. Contoh, pengaruh pihak-pihak tertentu. Kita dengar viral, cerita macam ni, kita percaya. Kemudian kepercayaan kita sendiri. Aku tak percayalah benda macam ni. Aku rasa macam ni. Alright. Budaya. Mungkin budaya kita, budaya kita, tradisi, stereotype ataupun tanggapan kita terhadap suatu isu ataupun tanggapan-tanggapan yang salah lah, mitos dan sebagainya. Atas dorongan inilah yang menyebabkan pandangan seseorang tanpa bukti-bukti sah tak valid untuk sesebuah research. Excuse me. Penyelidikan juga merupakan satu langkah yang memastikan maklumat yang diperoleh itu munasabah dan disokong oleh data-data yang bersifat kuantitatif ataupun kualitatif. Dia ada supportive dia. Supportive data, ada artikel-artikel lepas yang menyokong kepada kenyataan-kenyataan kita yang kita letak dalam research kita. Okay. Cara ini dilakukan dengan mengumpul data. Berhubung suatu topik, kita nak kumpul data pun ada cara dia. Macam mana nak dapatkan data? Soal selidik, temu bual, ataupun secara terus kepada individu, kumpulan individu, buat analisis dokumen, buat orang kata pemerhatian dalam kelas dan sebagainya. Oleh itu, disimpulkan di sini ialah research atau penyelidikan ini merupakan satu proses yang sangat sistematik yang melibatkan perancangan. Ada flow dia. Mula-mula dapatkan tajuk dulu. Lepas tu kita cari latar belakang kajian itu apa dia. Kemudian cari masalah kajian itu apa dia, isunya yang kita nak bangkitkan. Dia melibatkan beberapa perancangan dalam penyelidikan. Yang pertama ialah kaedah penyelidikan kita. Yang kedua, cara kita mengumpul data, penghuraian data dan juga pelaporan untuk memberikan jawapan kepada ketidakpastian pengkaji. So,
Cara generalnya tujuan penyelidikan ini adalah satu proses yang sangat sistematik. Dia mempunyai flow-flow yang tertentu. Okay. Yang flow-flow ni yang ramai orang tak suka lalui. Sebab dia ambil masa yang lama. Okay. Selain daripada itu, research ini dijadikan sebagai sumber-sumber yang sah di mana dapatan-dapatan kajian ini diterima pakai oleh semua pihak. Sebab dia melalui kesahan data, kesahan soal sidik, semua melalui prosedur-prosedur yang formal. Yang formal di mana mempunyai nilai-nilai saintifik dan logik. Okey. Dia juga dijadikan sebagai alat untuk mengumpul bukti bagi memberi jawapan kepada keraguan dan masalah yang timbul. Dan juga sebagai alat untuk membetulkan stereotip. Okay, stereotip dalam satu masyarakat. Okay, kata ada mitos-mitos tertentu. Jadi dengan kajian-kajian yang valid ini, dia dapat membetulkan stereotip tersebut. Tradisi atau kepercayaan yang tidak benar. Dia membuktikan sebaliknya melalui kajian. Okey. Okey. Selain itu, ia merupakan satu alat penerangan untuk menerangkan keadaan sebenar sesuatu isu itu berlaku. Kita tak boleh random, okey, viral, kita pun buat spekulasi sendiri dan sebagainya. Tak. Melalui research, kita dapat terangkan apa isu yang berlaku. Contoh kalau kita buat research tentang ada satu jenis research banyak ada fenomena, research yang berkaitan dengan fenomena yang berlaku. COVID-19. Okay. Kita melalui research yang dibuat, bacaan artikel, pergi buat pemerhatian dan juga temu bual dengan doktor dan sebagainya, dia akan menghasilkan satu keadaan sebenar. Dia akan dapat, kajian dia dapat menerangkan keadaan sebenar COVID itu macam mana. Yang itu maknanya research ini bertujuan menerangkan sesuatu keadaan sebenar isu itu berlaku. Okey. Untuk pengetahuan, research atau penyelidikan ini ada 5 bab. Ada 5 bab. Yang pertama, bab 1, pengenalan. Yang kedua, bab 2, tinjauan literatur. Bab 3, metodologi. Bab 4, hasil kajian, hasil dapatan ataupun dapatan kajian. Banyaklah disebut dapatan kajian, hasil dapatan. Okay. Yang kelima ialah perbincangan dan kesimpulan. Okay. Kita kena lengkapkan setiap bab. Flow ni yang rasa macam jenuhnya nak siapkan satu bab pun. Tak. Sebenarnya ada tips dia. Okay, buat research, bab 1 dan 3 merupakan bab paling penting. Kalau bab 1 dan bab 3 itu valid, dah cantik, dah betul, okay, bab 4 dapatan kajian dan kelima itu dah jadi mudah pada kita. Kan, jadi mudah pada kita. So, fokus lebih sikit pada bab 1 dan juga bab 3. Bab 2 kenapa tak penting? Penting juga. Bab 2 itu macam library kita lah. Semua data-data, artikel-artikel kajian lepas, teori-teori lepas yang kita nak guna pakai dalam kajian kita, kita park je kat situ. Nanti kita akan korek balik kat situ. Untuk sokong data-data kita, yang kita buat research apa semua, nanti kita akan ambil daripada bab 2. Okay. Bab 2 juga sebagai bukti wujudnya isu itu. Kenapa awak sebut isu ni? Punya ada artikel sebut tentang isu itu. Semuanya ada dalam bab 2. Okay. Bab 2 kita update dia sepanjang research. Jangan kita buat bab 1 tu kita buat 2. Bab 2 ni banyak tau. Artikel kena baca sampai 50 artikel. Jadi kita jangan fokus sangat sampai 50 artikel baru bergerak bab 3. Tak, jangan. Okay. So kita dapat sikit bab 2, kita stop dulu, kita buat bab 3. Bab 2 akan boleh top up sepanjang research kita. Jangan terlalu fokus sangat bab 2 tu. Sebab bab 2 dia akan bertambah-tambah sepanjang research. Nanti kalau awak tunggu bab 2 tak siap-siap, bab lain pun memang tak siap lah. Okay, itu tip dia. Okay, kita mula dengan bab 1. Okay. Dalam bab 1, okay, perasan tak? Okay, bab 1 bab 1. Okay, bila dalam dia ada subtopik ini. Jadi saya buatkan dia tadi bab 1, subtopik yang pertama mesti 1.1. 1.2, 1.3, 1.4 sampailah 1, 1, 2. Susunan dia macam tu subtopik. Okey. Mula-mula pendahuluan, yang kedua 1.2 latar belakang kajian, 1.3 penyataan masalah, 1.4 tujuan kajian, 1.5 objektif kajian, 1.6 soalan kajian, 1.7
Okey. 1.7 hipotesis kajian, 1.8 kerangka konseptual kajian, 1.9 definisi operasional, 1.10 batasan kajian, 1.11 kepentingan kajian dan 1.12 rumusan. Okey. Semua ni kena ada dalam bab 1. Jangan tercicir oleh satu pun. Okey. Saya akan jelaskan sedikit tentang kelas kali ini saya akan jelaskan tentang bab pendahuluan sehingga 1.5. Objektif kajian. Okey. Pendahuluan 1.1. Dia tak ada apa sangat. Okey. Dia ambil setengah muka surat perenggan. Okey, perenggan ni setengah muka surat dia. Cerita apa? Cerita apa yang akan kita cerita dalam bab 1. Dalam bab 1 kita akan menghuraikan tentang latar belakang kajian ni yang itu je. Tak payah panjang. Secara umum saja berkaitan dengan kajian. Satu lagi yang apa yang kita nak cerita dalam bab 1 dan juga secara umumnya berkaitan kajian kita. Kajian ini akan menjalankan apa. Okey. Simple. Dia umum sahaja. Okey. Kemudian dalam 1 tadi 1.1 ini 1.2 Okey, 1.2. Okey, latar belakang kajian. Dalam latar belakang kajian ada 5 benda yang kita kena huraikan. Ada 5 benda yang kita huraikan. Ini sangat penting. Okey. Yang pertama ialah sejarah ringkas. Sejarah ringkas apa? Tentang kajian kita lah. Tentang kajian kita. Kemudian perkembangan berkaitan tajuk kajian. Evolution dia. Okey, katalah kita buat kajian tu tentang fonik. Tahun bila fonik ni bermula? Ada perkembangan kan sehingga hari ini macam mana keadaan dia, penerimaan dia, pembelajaran dia macam mana. Okey, perkembangan tajuk kita. Okey, yang ni dia dah settle lah. Okey. Contoh kajian yang diberi ini ialah kemahiran membaca menggunakan kaedah fonik. Okey, kita ceritakan sikit sejarah berkaitan perkembangan kemahiran ini. Okey. Penting ni. Kena setiap ayat yang awak buat, setiap huraian yang dibuat perlu ada citation. Siapa yang cakap macam tu? Artikel mana yang sebut macam tu? Nama penulis artikel dan juga tahun dia. Awak boleh tengok research kat simulasi tu. Ada kat abang-abang awak, senior-senior awak tulis research macam mana dia buat citation. Okey, di hujung ayat dia ada kurungan. Dalam kurungan itu ada nama penulis artikel dan juga tahun dia. Yang itu kita buat citation. Citation pun ada 2 jenis. Quote dengan citation. Saya lebih prefer to buat citation. Okey. Itu sejarah ringkas. Okey, now nombor 2, memperkenalkan gap. Dalam setiap research kena ada gap. Apa tu gap? Okey, cerita dia macam ni. Katalah awak buat satu research. Okey. Awak sekolah buat research pasal perkembangan fonik. Contoh, kesan gadget. Awak tengok orang lain buat semua kesan gadget. Awak pun nak buatlah kesan gadget. Awak buat isu yang sama. Awak buat tajuk yang sama. Mengenal pasti kesan negatif gadget. Orang lain dah berlambak dah buat. Dah banyak dah orang buat kesan negatif gadget. So, di mana gapnya? Di mana kelompongan ilmu yang awak nak isi? Semua orang dah buat yang sama. Melainkan awak sedikit kreatif. Cari kelompongannya. Okey, apa maklumat baru yang awak nak beri. Okey, contoh kata, ada pengkaji-pengkaji lain buat kesan negatif gadget, dia jumpa 2. Dia jumpa 2 kesan. Saya kata banyaklah kesan ni tapi dia jumpa 2 lah. Anda kata dia jumpa 2. Satu masalah sosial, satu masalah emosi. Itu kesan negatif yang dia jumpa. Takkan awak nak buat juga masalah sosial, masalah apa dia tadi, emosi. Kan tak kan? Nak cari gap ialah lain daripada 2 benda ni. Mungkin awak nak cari kesan negatif gadget kepada kesihatan, obesity. So, mungkin tak ada orang buatlah research tu. Anggaplah tak ada orang buat. Jadi, itu dah menambahkan satu ilmu baru dalam kajian awak. Itu adalah gap yang awak nak bawa. Kelompongan yang awak nak isi. Orang lain tak buat lah pasal salah kesihatan awak seorang je. So, value research awak sangat tinggi. Kan? Maksudnya, research tu research yang barulah. Baru diterokai. Orang lain tak ada buat lagi dan awak dah buat. Okay. Nanti awak boleh baca dia punya sini kan. Okay.
Penguasaan, contoh kat sini dia kata penguasaan kemahiran baca masih berada di tahap sederhana di kalangan kanak-kanak. Oleh itu perlunya satu kaedah membaca yang berkesan untuk meningkatkan penguasaan kemahiran baca dengan menggunakan kaedah fonik. Okey, tadi kita isu gadget dia kan. Okey. Banyak kajian menunjukkan bahawa kesan negatif gadget terhadap emosi dan sosial. Namun tidak ada kajian yang menunjukkan ianya memberi kesan kepada kesihatan juga. Okey, melalui kajian ini kita akan mengkaji tentang kesan gadget kepada peningkatan obesiti di kalangan kanak-kanak. Oh, ayat spontan saya lebih kurang macam itulah. Kita nak bawa gap dia kan. Okey. Setiap huraian perlu ada citation. Saya ulang setiap ayat perlu ada citation. Ini bukan ayat daripada kita reka, tapi ini fakta. Okey. Yang ketiga, memperkenalkan pertikaian dalam gap. Ini tak ada pun tak apa. It's okay. Agak susah sikit nak buat. Contoh kemahiran membaca secara tradisional tidak dapat meningkatkan penguasaan kemahiran baca kanak-kanak dan memerlukan suatu kaedah baru yang lebih berkesan. Mungkin kita pertikaikan research pengkaji lepas yang dijumpa dua tu je tadi. Apa dijumpa? Masalah sosial dengan masalah emosi. Kita pertikaikan. Kajian-kajian lepas hanya dapat dua benda ni je. Jadi, sepatutnya kesan negatif gadget ni lebih banyak. Mungkin dari segi kesihatan dan sebagainya. Okay, kita pertikaikan gap. Pertikaikan apa yang orang lain dapat. Dan memperkenalkan cara penyelesaian melalui kaedah kita, melalui kajian kita. Kita kenalkanlah gadget kita. Ini dalam perenggan terakhir latar belakang kajian. Okey, memperkenalkan cara penyelesaian. Mungkin memperkenalkan kajian kita. Okey, untuk meluaskan lagi pengetahuan tentang kesan negatif gadget melalui kajian ini, saya nak melihat aspek dari kesihatan dalam apa perkaitan perhubungan dengan peningkatan obesiti di kalangan kanak-kanak. Okey. Yang kelima, kenapa kajian anda penting untuk dijalankan? Kenapa penting? Yang ini kita simpulkan betapa pentingnya kajian kita. Perlu sokongan citation dari pengkajian lain. Contoh kita nak cerita pasal obesity tadi kan? Kesan negatif obesity. Macam mana boleh? Apa linknya? Apa kaitan dia? Apa relatednya? Okey. Bila kanak-kanak ni menghadap gadget, dia kurang aktif bersukan. Dia duduk depan TV, duduk depan komputer, makan jajan dan sebagainya. So, peningkatan obesiti sebab tak ada pergerakan fizikal, exercise dan sebagainya. Okay. Yang ini perlu ada citation, bukti-bukti daripada artikel-artikel lepas yang mengatakan ianya benar. Kan. Begitu juga kita nak tengok kesan obesiti itu kepada perkembangan otak dan sebagainya. Kita luaskan lagi. Kita punya orang kata kesan dia kan, nampakkan betul-betul kesan dia menyebabkan pentingnya kita nak dedahkan perkara itu. Kita explain lah ikut cara mana pun awak explain lah macam mana nak tunjukkan pentingnya kajian awak tu. Okay. Right. 1.3 penyataan masalah. Dalam kajian, penyataan masalah sangat penting. Kalau kita tak pasti apa masalah yang kita nak kaji, kemungkinan research kita itu ke laut. Kita pun tak tahu kita nak buat apa. Kita nak kaji apa ni? Kita nak buat apa ni? Isu apa yang kita nak bincangkan? Kita pun tak tahu. Okay. 1.3 adalah penyataan masalah. Right. Tengok ni saya dah bagi contoh. Macam mana kita nak tulis penyataan masalah? Okay. Masalah kajian ni merupakan satu isu baru. Bukanlah baru. Isu yang timbul. Yang menyebabkan kita teringin nak buat research. Kita nak tahu jawapan dia apa. Sebab kita tak tahu. Kita tak tahu apa jawapannya. Jadi sebab itulah kita buat research. Okay. Masalah kajian ini sangat penting kerana ia merupakan faktor yang menyebabkan sama research tu boleh dibuat ataupun tidak. Perlu dibuat ataupun tidak. Masalah dia. Kadang masalah simple-simple, kita kata, tak payah buat research lah. Masalah ni tak penting dalam hidup kita. Okey, macam tu. Kita nak tahu, pastikan isu yang kita bawa itu adalah isu penting. Fundamental issue. Yang menyebabkan ianya sangat perlu untuk dibuat research. Pastikan tu.
Okey, antara semua-semua masalah kajian, okey, kita tak tahu nak cari masalah macam mana ni. Suruh buat research tapi saya tak tahu masalah kajian. Ada beberapa sumber yang kita boleh rujuk. Yang pertamanya ialah replikasi kajian lepas. Banyakkan membaca kajian-kajian lepas. Isu apa yang didiscuss? Contoh kata isu tentang kesan gadget. Banyak je artikel yang cerita pasal kesan gadget apa semua. Explore beberapa artikel dan kita tengok apa isu yang dibangkitkan, apa isu yang dibincangkan. Kan, right? Teori yang dipraktis, mungkin kita boleh juga merujuk pada teori-teori yang berkaitan dengan perkembangan kanak-kanak, perkembangan kanak-kanak yang terganggu dan sebagainya, kan? Okay? Kemudian hasil kajian lepas yang bercanggah dengan apa yang kita nak. Kan? Kalau kita nampak kesan negatif, tapi ada pula research yang nampak kesan positif. Kan? Jadi kita menarik dia nak baca tu. Kenapa dia kata positif? Okay. Kemudian yang terakhir minat lah. Minat dan pengalaman berkaji. Awak minat dalam bidang pendidikan kanak-kanak. Awak punya pengalaman dalam bidang pendidikan kanak-kanak. That's why awak buat research dalam pendidikan kanak-kanak. Kita dalam bidang pendidikan kanak-kanak, kita takkan buat research dalam bidang pengurusan perniagaan. Kan? Jangan sekali-kali mencabar diri nak buat bidang lain sebab dia akan menjadikan kita stres. Dia akan menjadikan kita stres sebab bukan bidang kita. Dia sangat asing kepada kita. Kan? Tapi nak buat suka hati lah kan. Okay. Okay, kita tengok tajuk kajian ni. Ini ada contoh lah. Okay. Tajuk kajian perbandingan tahap penggunaan bahasa Malaysia antara pelajar sekolah kebangsaan dan sekolah jenis kebangsaan. Okay. Kita nak tahu macam mana penguasaan bahasa Melayu. Kanak-kanak yang sekolah SK ni dan kanak-kanak yang bukan sekolah SK. Okay. Sebab apa? Apa isu dia? Masalah kajian dia. Masalah kajiannya ialah kita ni tak tahu, tak ada info pasal tu. So, bila tak ada info tentang tahap penguasaan bahasa Melayu ni, jadi itulah punca kita nak buat research ni. Sebab kita nak tahu tahap dia kan. Okey, tengok sebelah lagi ni. Tajuk kajian kesan style pemikiran ke atas pencapaian akademik pelajar universiti. Kita nak tengok. Style pemikiran pelajar-pelajar ni macam-macam jenis. Macam-macam dia berfikir. Cara dia berfikir macam ni. Cara orang ini berfikir macam ni. Kita tengok cara berfikir ini apa kesan dia kepada prestasi akademik pelajar universiti. Kan kita nak tengok. Okay. Masalah kajiannya, itu tajuk dia. Masalahnya, kenapa? Sebab kita tak tahu. Tak pasti pengaruh tu. Sejauh mana, kita tak pasti sejauh mana style pemikiran itu mempengaruhi pencapaian akademik pelajar. Itu sebablah kita buat research. Okay. Ada beberapa aspek-aspek penting dalam penyertaan masalah. Antaranya ialah masalah kajian perlulah praktikal. Praktikal ni boleh diselidik, boleh dikaji, datanya boleh dianalisis. Okey, contoh katalah awak nak cari sebutir batu berwarna merah di dasar laut. Kita tak tahu kat mana. Kita tak tahu dasar laut mana. Kalau awak bagi tahu dasar laut mana, bawa awak takkan jumpa sebutir batu merah itu. Kan, maknanya benda tu tak logik lah researchnya gitu kan. Buat research yang logik, yang realistik, yang boleh dikaji, yang awak rasa memang nampak bombastik yang rare-rare ni, tapi awak fikir, boleh tak awak nak buat research? Awak nak collect data macam mana? Katalah, awak nak buat research tentang angkasa lepas, awak nak responden, awak nak tanya alien ke? Macam tu. Tak, kita cari research yang logik lah. Logik, praktikal. Kemudian masalah yang awak nak bawa itu haruslah penting. Bermakna untuk dibuat research. Memberi manfaat kepada golongan-golongan tertentu, guru ke, pendidikan ke, kan? Ada manfaat dia. Research yang awak nak buat tu. Okay? Masalah kajian perlu menyatakan sasaran kajian. Okay. Kita tahu kita nak target siapa. Macam tadi, style pemikiran kepada tahap prestasi pelajar universiti. Sasaran kita ialah pelajar universiti lah. Dalam research kita kena ada sampel target kita. Kita nak selesaikan masalah ni, siapa target kita? Guru, pelajar, ibu bapa, masyarakat, sekolah, terpulang. Ikut kepada target kita.
Menyatakan variabel-variabel utama yang terlibat. Apa dia variabel ni? Pemboleh ubah. Poin-poin utama. Okey. Contoh tadi, kita nak tengok kesan ataupun hubungan style pemikiran dengan perkembangan prestasi. Dalam tajuk dua tadi, kita ada dua variabel yang penting. Yang pertama, style pemikiran. Yang kedua ialah tahap prestasi. Benda yang penting lah dalam tajuk tu. Yang itu yang dikatakan variabel. Okay. Okay. Tak perlulah. Right. Alright. Antara kaedah langkah dalam menyatakan masalah kajian. Okay. Macam mana kita nak menyatakan masalah kajian, ada 4 kaedah lah. Okay. Yang pertama, kita mengemukakan pernyataan asal. Okay. Berkaitan teori, amalan, hasil kajian, situasi sesuatu isu lah. Okay. Maksudnya pernyataan asal ni ialah latar belakang. Latar belakang isu tu. Apa yang sedang berlaku? Apa sebenarnya yang berlaku? Okay. Kemudian kita mengemukakan pernyataan yang tidak selaras atau konflik. Bertentangan dengan pernyataan asal tu. Kan? Sebenarnya isu dia macam ni, yang jadi viral tu isu macam ni. Okay. Tapi sebenarnya kita nak mengkaji suatu benda yang lain. Nak tengok di sebalik isu viral itu. Mungkin ada something wrong. Okay. Kemudian kita mengemukakan spekulasi. Okay. Kita timbulkan daripada yang kita kata ada something wrong tu. Okay. Kita kata something wrong dalam isu ini. Takkan dia terjadi sebegitu saja. Okay. Yang awak kata masukkan something wrong itu kita kemukakan sebagai spekulasi di mana perlunya kajian itu dibuat. Nak cari apa dia something wrong tu. Okay. Kemudian kita mengemukakan objektif kajian. Objektif kajian. Okay. Bila kita dah kena pasti satu isu yang something wrong tadi. Okay. Kita mula develop objektif. Kita nak selesaikan apa yang something wrong. Nak tahu punca. Nak tahu tahap. Nak tahu perkembangan dan sebagainya. Okay. Right? Itu antara 4 kaedah langkah yang menyatakan masalah kajian. Right. Ini ada contoh-contoh lah. Awak boleh go through lah ini. Okay. Alright. Okay. Kita nak bincang 1.4 tujuan kajian dan 1.5 objektif kajian. Okay. 1.4 tujuan kajian. Okay. Dalam part subtopik tujuan kajian ini, kita akan bincangkan tentang apa? Dia biasanya kena ikut turutan 1.4 ni selepas pernyataan masalah lah. Right? Kita menyatakan hasrat utama pekaji melalui kajian itu. Apa yang dia nak cari? Apa hasrat dia? Tujuan kajian dia tu. Mengemukakan merupakan pusat di mana segala usaha kajian bertumpu. Okey, contoh ayat dia yang kita boleh mulakan ialah tujuan kajian deskriptif ini ialah kajian ini menyelidik apa, dalam kajian ini pengkaji mengenal pasti apa. Okey, tengok yang sebelah tu. Bagi contoh. Penghubungan antara tekanan kerja dan prestasi kerja dalam kalangan pekerja organisasi. Okey, dalam ni kita bincang dua variabel. Ada berapa variabel? 2 variabel. Yang pertama dia tengok tekanan kerja, yang 3 prestasi kerja. Okey, tekanan kerja dan prestasi kerja. Ada 2 benda dia nak tengok sini. Okey, kalau kita tengok tujuan kajian ini adalah untuk menyelidik perhubungan antara tekanan kerja dan prestasi kerja dalam kalangan pekerja organisasi A. Kan? Dan objektif kajian yang boleh kita bangunkan daripada tajuk kajian dan tujuan kajian ini, yang pertama, kita nak tengok dia 2 variabel tadi kan, tekanan kerja dan prestasi kerja. Okey. Objektif pertama, tahap tekanan kerja. Variabel pertama. Dalam kalangan pekerja organisasi A. Yang kedua, tahap prestasi kerja. Variabel yang kedua. Dalam kalangan pekerja organisasi A. Yang ketiga, baru kita tengok perhubungan. Perhubungan antara 2 variabel ini, tahap tekanan kerja dan prestasi kerja dalam kalangan pekerja organisasi A. Okey. Ini contoh nanti awak boleh tengok. Right? And then objektif kajian. Okey. Objektif kajian dinyatakan dengan lebih spesifik. Di mana kita tak boleh secara umum saja. Dia lebih spesifik apa yang kita kaji dalam kajian kita tu. Kerana kajian tersebut akan dilakukan berdasarkan dengan objektif kajian. Kita kan kalau nak buat research kita dah ada objektif kajian, kita dah ada objektif kajian. Apa sahaja yang kita lakukan dalam research kita akan
go through balik objektif. Kalau kat ke laut sikit penerangan tu kita patah balik objektif. Betul ke objektif aku ni? Ni dah lari tak daripada objektif kajian. Objektif kajian, metodologi, kata ada 3 objektif kajian. Setiap objektif kajian kena ada metod yang awak nak collect data. Sama ada soal sidik, pemerhatian ke apa ke, itu kena clear. Itu kena pasti dan juga analisis dia. Statistik apa yang nak digunakan. Okay? Okay, right. Okay, baik. Okay, yang tu kita punya ni lah, right? Yang itu kita punya topik yang pertama. Right, nanti saya akan sambung lagi topik kedua. Okay, berkaitan dengan, okay, sekejap ya. Okay. Okay, ini tugasan individu. Right, tugasan individu, soalan tugasan. Okay, pilih satu tajuk penyelidikan berkaitan pendidikan kanak-kanak. Okay, saya nak proposal. Proposal ini ialah bab 1 hingga bab 3 sahaja. Bab 1, dia ada macam tadi lah. 1.1 latar belakang kajian. Okay, yang ini yang ada ni. Yang ini poin-poinnya. Awak kena cari penerangan tentang isu fenomena yang menjadi fokus kajian. Ikutlah tajuk kajian awak apa. Okay. Penyertaan masalah, objektif sampailah bab ketiga. Okay. Sampai bab ketiga. Okay. Okay, kalau yang tugasan, sekejap Okay, kalau tugasan kumpulan saya nak minta awak buat satu rakaman video 10 minit bagi awak explain setiap bab. Okay, buatlah slide, beberapa slide pun okey, tapi dia merangkumi, contoh grup 1 ni dia buat topik 1 bab 1 pengenalan sampai objektif kajian je. Dia akan cerita dalam video dia selama 10 minit. Video tu menggunakan PowerPoint tetapi buat rakaman lah. Maknanya ada suara awak, ada muka awak kan. Okay, ikut turn. Okay, setiap orang kena buat presentation, setiap orang kena buat slide. Itulah untuk presentation tu kena setiap orang. Okay, saya nak melihat apa? Saya nak melihat kefahaman awak setiap topik ini. Okay, right? Okay. Okay. Okay, saya rasa itu aja untuk topik yang kali ni. Okay, dekat LMS juga saya ada minta awak buat aktiviti dalam kumpulan. Tajuknya ialah pilih satu tajuk pilih satu tajuk kajian dengan memenuhi tip-tips ciri-ciri yang saya nyatakan lah tu. Ada kan? Okay. Nanti respon je dekat forum tu. Tak perlulah buat slide ke apa tak. Respon je. Awak pilih tajuk ni. Kenapa? Kerana tajuk ini ada ciri-ciri yang disebut, ada variable dan sebagainya lah. Ikutlah tip yang saya bagi tu. Alright, okay? Okay, saya rasa itu je. Nanti kita jumpa lagi. Okay, bye. Assalamualaikum.